Kebenaran itu menyakitkan tetapi membisu lebih mematikan. Setiap minggu saya melihat lelaki-lelaki berusia menderita bukan kerana penyakit tetapi kerana tabiat yang mereka anggap tidak berbahaya, malah sihat. Bagaimana jika saya katakan bahawa cara anda melancap selepas usia 60 tahun mungkin secara senyap merosakkan hormon anda, mencederakan prostat anda dan juga memendekkan jangka hayat anda. Nama saya Dr. Nur Aminah. Saya seorang pakar urologi bertauliah dan pakar kesihatan. Lelaki dengan pengalaman lebih 30 tahun membantu ribuan lelaki menjalani kehidupan yang lebih lama, lebih kuat dan lebih yakin. Saya di sini bukan untuk menghakimi anda. Saya di sini untuk melindungi anda. Kerana apabila tiada orang lain yang bercakap tentang perkara ini, saya percaya seseorang mesti melakukannya. Kebanyakan lelaki percaya bahawa melancap adalah satu perbuatan yang selamat dan peribadi, sesuatu yang tidak akan anda tinggalkan dan sejujurnya tidak perlu dijelaskan. Tetapi inilah paradoksnya. Selepas usia 60 tahun, apa yang dahulunya menyokong kecergasan anda mungkin sebenarnya sedang mengeringkannya. Perbuatan yang dahulunya membawa kelegaan kini boleh menyebabkan keletihan, masalah ereksi, ketidakseimbangan hormon, malah komplikasi prostat. Dan anda tidak akan mengetahuinya sehinggalah terlambat. Dalam panduan ini, saya akan mendedahkan 5 kesilapan melancap paling berbahaya yang dilakukan oleh lelaki berusia hari ini. Ini bukan sekadar kesilapan kecil, ini adalah risiko yang didokumenkan secara perubatan khusus untuk usia tertentu yang boleh menjejaskan testosteron anda, merosakkan lantai pelvis anda, meningkatkan keradangan dan secara senyap mengganggu kesihatan anda dari dalam. Dan bahagian yang terbaik, kesilapan-kesilapan ini boleh dielakkan sepenuhnya jika anda tahu apa yang perlu diubah. Jadi sama ada anda berusia 60, 70 atau 85 tahun sekalipun, ini bukan tentang rasa malu, ini tentang kejelasan. Teruskan bersama saya kerana kesilapan nombor 1 adalah sesuatu yang saya jamin 9 daripada 10 lelaki berusia lebih 60 tahun lakukan dan ia mungkin secara perlahan-lahan mematikan fungsi prostat anda tanpa anda sedari. Sebelum kita pergi lebih mendalam, jika anda serius untuk melindungi kesihatan anda seiring dengan peningkatan usia, pastikan anda menekan butang langgan, subscribe dan hidupkan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang tip penting yang dibuat khas untuk lelaki berusia lebih 60 tahun. Dan jika video ini menyentuh hati anda, type nombor 1 dalam ruangan komen. Jika anda rasa saya boleh melakukan lebih baik, type sifar. Maklum balas anda membantu saya membantu anda. Mari kita mulakan dengan kesilapan pertama dan mungkin yang paling terlepas pandang. Ia adalah sesuatu yang ramai lelaki lakukan secara peribadi, menganggapnya tidak berbahaya tetapi ia secara senyap-senyap mengubah sistem otak anda dan mengeringkan keinginan anda. Saya bercakap tentang cara bahan lucah mempengaruhi minda anda selepas usia 60 tahun. Kesilapan pertama, menggunakan bahan lucah yang merangsang otak secara berlebihan dan membuatkan badan anda kebas. Saya telah berhadapan dengan ratusan lelaki berusia 60-an, 70-an, malah 80-an. Lelaki yang kuat, lelaki yang jujur, lelaki yang telah membina perniagaan, membesarkan keluarga, berjuang melawan penyakit dan berdiri teguh melalui dugaan hidup. Namun apabila kita bercakap tentang topik ini, mereka tiba-tiba menunduk, mengubah posisi duduk di kerusi mereka dan berkata sesuatu seperti, "Doktor, saya tahu agak pelik untuk bertanya pada usia saya ini, tetapi adakah menonton bahan lucah masih boleh diterima?" Ia bukanlah soalan yang aneh sama sekali, malah ia adalah salah satu soalan paling penting yang boleh ditanya oleh seorang lelaki selepas usia 60 tahun. Kerana apa yang anda lihat di skrin dan berapa kerap anda melihatnya bukan sahaja mempengaruhi minda anda, ia mempengaruhi hormon anda, ereksi anda, keyakinan anda, keupayaan anda untuk merasa terhubung dan juga kesihatan otak jangka panjang anda. Masalahnya bukan bahan lucah itu sendiri, tetapi cara bahan lucah moden direka, pantas, agresif, sentiasa bertukar sudut, adegan dan rangsangan. Ia membebankan sistem dopamin semula, jadi otak anda, terutamanya apabila anda semakin berusia,
Pada usia 25 tahun, otak anda boleh pulih daripada rangsangan itu, tetapi pada usia 65 tahun, kimianya berubah dan apa yang dahulunya memberi anda keseronokan kini membuatkan anda rasa kebas, kecewa atau bergantung kepadanya. Saya mempunyai pesakit yang memberitahu saya tidak boleh terangsang tanpanya lagi, atau saya berasa cemas dan sedih selepas selesai. Itu bukan kekurangan kelelakian, itu adalah biologi yang bertindak balas terhadap pendedahan berlebihan. Otak anda menjadi kurang responsif terhadap rangsangan yang sebenar dan lembut. Anda mungkin mendapati lebih sukar untuk mencapai ereksi tanpa rangsangan visual yang melampau. Lebih teruk lagi, badan anda mungkin mula memisahkan diri daripada perbuatan itu sepenuhnya. Seolah-olah fikiran anda teruja, tetapi badan anda tidak menerima mesejnya lagi. Ini bukan hanya tentang fungsi seksual, ia tentang maruah, ia tentang kawalan. Apabila anda bergantung pada sesuatu yang luaran untuk merasa nikmat, anda menyerahkan sebahagian daripada autonomi anda. Dan selepas usia 60 tahun, apabila hormon lebih rapuh dan tenaga mengambil masa lebih lama untuk pulih, kosnya menjadi lebih tinggi. Bahan lucah juga mengubah cara anda melihat keintiman. Bagi lelaki yang telah kehilangan pasangan atau tidak lagi mempunyai kehidupan seks yang aktif, ia boleh menjadi pengganti hubungan manusia. Tetapi tiada skrin yang dapat menawarkan keselamatan emosi dan kehangatan sentuhan sebenar. Lama-kelamaan, sesetengah lelaki mendapati diri mereka menggunakan bahan lucah bukan kerana keinginan, tetapi untuk mengalih perhatian daripada kesunyian, kesedihan atau kebosanan. Sekarang jangan salah faham, saya di sini bukan untuk memalukan anda. Saya telah memberi kaunseling kepada general, pekebun, profesor, mala imam dan paderi sekalipun. Lelaki-lelaki baik yang tidak pernah diajar bagaimana otak lelaki berubah dengan usia. Mereka tidak tahu bahawa apa yang dirasakan tidak berbahaya pada usia 40 tahun boleh menjadi berbahaya pada usia 70 tahun. Apa yang saya selalu katakan ialah jika ia membuatkan anda berasa kosong, letih, terasing atau tidak puas, inilah masanya untuk memikirkannya semula. Anda berhak mendapat lebih daripada 5 minit pelepasan yang diikuti dengan berjam-jam keletihan atau rasa bersalah. Anda berhak mendapat kepuasan yang menyuburkan anda, bukan mengeringkan anda. Jadi apa yang boleh anda lakukan? Mulakan dengan menyedari bagaimana perasaan anda selepas selesai, bukan semasa. Semasa itu akan sentiasa terasa seperti kelegaan, tetapi bagaimana 30 minit kemudian, 2 jam, adakah anda berasa tenang dan damai atau lesu dan resah? Badan anda memberitahu kebenaran jika anda mendengarnya. Cuba berehat selama seminggu daripada skrin, terokai sentuhan dengan kesedaran. Tiada matlamat, tiada tergesa-gesa, hanya sensasi. Ia mungkin terasa asing pada mulanya, tetapi kebanyakan lelaki melaporkan kepekaan yang lebih tinggi, ereksi yang lebih baik dan juga kestabilan emosi yang lebih kuat selepas hanya seketika menjauhi rangsangan visual. Jika berhenti sepenuhnya daripada bahan lucah terasa terlalu sukar, kurangkan keamatannya. Pilih kandungan yang lebih perlahan, elakkan menukar video dengan cepat dan jangan sekali-kali melancap apabila anda tidak benar-benar terangsang. Itulah masanya badan mula menganggapnya sebagai tabiat, bukan tindak balas. Anda juga boleh mencuba teknik meditasi atau pernafasan semasa memuaskan diri. Ini membantu menghubungkan semula minda dan badan yang sering terpisah selepas bertahun-tahun rangsangan berlebihan. Ingat, apa yang baik untuk otak anda hampir selalu baik untuk libido anda. Biar saya akhiri dengan sebuah cerita. Salah seorang pesakit saya, Pak Cik Ahmad, berusia 68 tahun, ketika dia datang berjumpa saya, dia menggunakan bahan lucah hampir setiap hari dan fikir ia membantunya kekal cergas. Tetapi dia keletihan, sukar tidur dan mula mengalami masalah ereksi. Selepas hanya 2 minggu mengurangkannya dan memberi tumpuan kepada sentuhan yang perlahan dan penuh kesedaran, segalanya mula berubah. Dia memberitahu saya rasa badan saya benar-benar hidup semula, doktor. Itu bukan keajaiban, itulah yang berlaku apabila anda berhenti membuat diri anda kebas dan mula memberi perhatian. Dan jika itu bergema di hati anda, jika anda mula tertanya-tanya berapa banyak lagi tabiat tersembunyi yang mungkin secara senyap-senyap merosakkan kecergasan anda, maka anda perlu memberi perhatian yang sangat teliti
kepada kesilapan seterusnya. Kerana yang ini lebih biasa dan ia menguras tenaga anda dengan cara yang mungkin anda salahkan pada usia. Tetapi ia bukan usia, ia adalah tabiat. Mari kita bincangkannya. Jika anda masih di sini dan mesej ini menarik perhatian anda, sila tinggalkan nombor 1 di ruangan komen untuk memberitahu saya anda bersama saya. Sekarang mari kita teruskan dan selami kesilapan kedua yang perlu anda ketahui. Kesilapan kedua, melangkap terlalu kerap tanpa masa pemulihan. Salah satu kebenaran yang paling disalahfaham tentang kesihatan lelaki selepas usia 60 tahun ialah betapa banyaknya rehat dan pemulihan yang diperlukan oleh badan anda, bukan sahaja daripada senaman atau tekanan, tetapi daripada rangsangan itu sendiri. Saya telah melihatnya berkali-kali di pejabat saya. Seorang lelaki akan masuk sering kelihatan sedikit malu dan berkata sesuatu seperti, "Doktor, saya rasa letih sepanjang masa. Saya tidak tidur lena, tenaga saya menurun dan mood saya tidak menentu. Tetapi keputusan makmal saya baik-baik saja, saya makan dengan betul. Apa yang saya terlepas?" Dan apabila saya bertanya dengan lembut tentang tabiat melancapnya, selalunya ada jeda. Kadang-kadang mengangkat bahu, kadang-kadang ketawa gugup. Kebanyakan masa dia tidak pernah menganggap bahawa itu mungkin sebahagian daripada masalahnya. Biar saya jelaskan, melancap bukanlah masalahnya, tetapi berapa kerap anda melakukannya dan sama ada badan anda pulih sepenuhnya membuat semua perbezaan, terutamanya selepas usia 60 tahun. Apabila anda lebih muda, badan anda pulih dengan cepat. Tahap testosteron anda melonjak kembali dalam beberapa jam, sistem saraf anda pulih dengan pantas. Tetapi apabila anda semakin tua, proses-proses itu melambat. Selepas orgasme, badan anda mengalami penurunan testosteron dan peningkatan hormon yang dipanggil prolaktin yang membawa perasaan mengantuk atau bahkan kemurungan ringan selepas itu. Apabila anda berusia 20-an atau 30-an, penurunan itu tidak lama. Tetapi pada usia 60-an, ia boleh mengambil masa berhari-hari untuk badan anda memulihkan keseimbangan hormon. Dan jika anda melancap beberapa kali seminggu atau setiap hari tanpa pemulihan yang betul, anda meletakkan badan anda dalam kitaran penyusutan yang berterusan. Ia bukan hanya tentang tenaga. Ejakulasi yang kerap tanpa rehat boleh menyebabkan libido menurun, ereksi yang lebih lemah, kesukaran tidur dan juga peningkatan kerengsaan atau brain fog, kabut otak. Sistem anda tidak pernah mendapat peluang untuk kembali ke tahap asas. Saya pernah mendengar lelaki memberitahu saya fikir ia hanya kerana semakin tua. Tetapi apabila mereka mengurangkan kekerapan dan memberi badan mereka lebih banyak masa antara sesi, semuanya bertambah baik, mood, fokus, malah motivasi. Kadang-kadang kekerapan itu datang bukan dari keinginan tetapi dari tabiat atau cara mengatasi emosi. Kesunyian, kebosanan, kegelisahan, emosi ini tidak hilang begitu sahaja selepas bersara. Dan bagi ramai lelaki, melancap menjadi satu bentuk pelarian. Tetapi pelarian itu menjadi perangkap apabila ia membuatkan anda lebih letih daripada sebelumnya. Jika anda mendapati diri anda melakukannya bukan kerana anda benar-benar terangsang, tetapi hanya untuk mengisi masa atau mengelakkan ketidakselesaan, itu adalah isyarat yang patut didengari. Saya teringat seorang lelaki, kita panggil dia Encik Ismail, yang datang kepada saya pada usia 72 tahun. Dia cerdas, baik hati dan sangat kecewa. "Doktor, saya rasa seperti sudah hilang seri," katanya. "Saya tidak murung tetapi saya tidak teruja dengan apa-apa lagi. Saya tidur 8 jam dan masih berasa letih." Kami berbincang tentang tabiatnya dan ternyata dia melangkap setiap hari, kadang-kadang 2 kali sehari, kebanyakannya kerana bosan. Saya memintanya untuk berehat selama 2 minggu. Bukan untuk selamanya, hanya cukup lama untuk memberi sistem sarafnya peluang untuk pulih. Ia tidak mudah baginya pada mulanya, tetapi menjelang akhir minggu kedua, tenaganya lebih tinggi, tidurnya lebih nyenyak dan yang paling penting, keinginannya kembali lebih kuat dan lebih fokus. "Saya akhirnya berasa seperti seorang lelaki semula," katanya kepada saya. Itulah yang saya inginkan untuk setiap lelaki yang menonton ini, bukan rasa malu, bukan sekatan, hanya kesedaran dan kuasa untuk membuat pilihan yang memberi manfaat kepada kecergasan jangka panjang anda. Jadi bagaimana anda tahu apa yang terlalu banyak? Tiada nombor ajaib, tetapi peraturan umum
yang saya syorkan untuk lelaki berusia lebih 60 tahun ialah tidak lebih daripada 2 hingga 3 kali seminggu dan hanya apabila badan anda benar-benar terasa bersedia. Jika anda berasa letih selepas itu atau jika rangsangan terasa dipaksa, itu adalah badan anda meminta ruang, hormatinya. Pemulihan bukan kelemahan, ia adalah kebijaksanaan. Ia adalah cara anda memelihara kekuatan anda dan bukannya membakarnya. Anda mungkin mendapati bahawa semakin jarang anda merangsang, semakin kuat pengalamannya. Ereksi anda mungkin terasa lebih tegang. Orgasme anda mungkin bertahan lebih lama. Hubungan emosi anda dengan badan anda mungkin menjadi lebih mendalam. Dan dalam banyak kes, keinginan anda untuk keintiman yang bermakna bukan sekadar pelepasan kembali semula. Sekarang, jika anda berfikir, baiklah, saya akan cuba kurangkan. Itu satu langkah yang hebat. Tetapi inilah masalahnya. Jika anda masih membuat kesilapan seterusnya ini, kekerapan yang sihat sekalipun mungkin tidak akan melindungi anda. Kerana sementara kebanyakan lelaki menumpukan pada perbuatan itu sendiri, hampir tiada siapa yang bercakap tentang satu bahagian kecil badan mereka yang memainkan peranan besar dalam kesihatan seksual dan ia sedang rosak secara senyap-senyap setiap hari tanpa mereka sedari. Biar saya tunjukkan apa yang saya maksudkan. Kesilapan ketiga, mengabaikan kesihatan prostat semasa melankap. Apabila anda telah mengamalkan perubatan selama lebih 3 dekad, anda mula perasan corak. Dan salah satu corak yang paling sering saya lihat pada lelaki berusia lebih 60 tahun ialah betapa sedikitnya mereka memikirkan tentang prostat mereka sehinggalah ia menjadi masalah. Kebanyakan lelaki tidak tahu banyak tentang kelenjar kecil ini. Ia terletak jauh di dalam pelvis, bersaiz sebesar kacang walnut, namun ia mempunyai impak yang sangat besar terhadap kesihatan seksual, fungsi kencing dan kualiti hidup secara keseluruhan. Dan malangnya, banyak isu prostat yang saya lihat boleh dicegah atau sekurang-kurangnya ditangguhkan jika sahaja lelaki itu tahu apa yang cuba disampaikan oleh badannya. Apa yang menyedihkan hati saya ialah beberapa tabiat yang lelaki percaya selamat, malah sihat, secara senyap-senyap merengsekan atau membebankan organ sensitif ini. Saya bercakap tentang cara kita mengendalikan diri semasa melancap. Kebanyakan lelaki tidak pernah diajar bagaimana untuk menyentuh diri mereka dengan kesedaran. Hakikatnya, apabila anda berusia 60-an atau 70-an, prostat anda telah melalui berdekat-dekat haus dan lusuh. Dan tidak seperti otot anda, ia tidak pulih dengan mudah. Ia menjadi lebih terdedah kepada keradangan, bengkak dan kesesakan. Ramai lelaki yang lebih tua membina tabiat dari masa ke masa yang mereka tidak sedar membahayakan mereka. Saya mempunyai pesakit yang memberitahu saya mereka menggunakan picitan yang kuat, melakukan aging, menahan ejakulasi yang berpanjangan atau melancap tanpa rangsangan penuh. Ada yang melakukannya dengan cepat, ada yang menekan badan mereka terlalu kuat untuk mengejar pelepasan. Masalah dengan corak ini ialah ia meletakkan tekanan berlebihan pada prostat dan kawasan pelvis dan kerosakan itu terbina secara perlahan, senyap. Anda mungkin tidak merasakannya serta-merta, tetapi kemudian datang tanda-tanda halus, rasa sengal di pangkal paha, lebih kerap kencing pada waktu malam atau masalah untuk memulakan dan menghentikan aliran air kencing anda. Kadang-kadang ia muncul sebagai isi padu ejakulasi yang berkurangan atau perubahan dalam sensasi orgasme. Seringkali ini dianggap sebagai sebahagian daripada proses penuaan, tetapi saya boleh beritahu anda dalam banyak kes ia bukan. Ia adalah isyarat cara senyap badan anda meminta jenis penjagaan yang berbeza. Seorang lelaki yang pernah saya rawat, Ensik Rahman, berusia 66 tahun, ketika dia datang berjumpa saya tentang kekerapan kencing. Dia bangun 3 hingga 4 kali setiap malam. Imbasannya tidak menunjukkan apa-apa yang membimbangkan, tetapi apabila kami mendalami tabiatnya, dia mendedahkan bahawa dia telah melancap dengan cara yang hampir sama selama lebih 40 tahun, ketat dan hampir mekanikal.
Saya memintanya membuat satu perubahan mudah. Perlahankan ambil masa anda, gunakan pelincir, fokus pada sensasi bukan kelajuan. Dalam masa sebulan simptomnya mula berkurangan. 2 bulan kemudian dia tidur lena sepanjang malam semula. Tidak semua kes semudah itu, tetapi saya telah melihat kisah ini berulang kali. Kuncinya adalah menghormati prostat sebagai organ yang menua, yang memerlukan kelembutan, perhatian dan kadang-kadang sedikit pengekangan. Jika anda melancap tanpa rangsangan, bermakna anda melakukannya kerana bosan atau tabiat dan bukan keinginan sebenar. Itu boleh mewujudkan ketegangan di lantai pelvis dan memberi tekanan pada kelenjar. Jika anda tidak menggunakan pelincir, geseran boleh merengsakan tisu halus dan struktur di sekelilingnya. Jika anda memaksa diri untuk mencapai orgasme apabila badan tidak bersedia, tekanan dalaman itu boleh mengganggu aliran cecair semula jadi dan membuatkan anda berasa sakit atau letih. Menjaga prostat anda tidak bermakna melepaskan keseronokan, malah ia sering membawa kepada pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan. Gunakan pelincir yang suam dan tidak merengsakan, berikan masa untuk rangsangan semula jadi, elakkan memicit terlalu kuat atau mengetatkan otot pelvis anda dan sentiasa kosongkan pundi kencing anda selepas itu untuk membantu membersihkan uretra dan mengurangkan keringsaan. Minum air, gerakkan badan anda. Tindakan kecil ini memberi kesan yang besar. Saya sering memberitahu pesakit saya, anggaplah prostat anda seperti enjin kereta lama yang boleh dipercayai. Ia akan terus berjalan dan berjalan dengan baik jika anda menyelenggaranya dengan berhati-hati. Tetapi abaikannya atau tekannya terlalu kuat dan akhirnya ia akan rosak dengan cara yang sukar untuk diperbaiki. Dan inilah kebenaran lain. Anda mungkin tidak perasan kerosakan itu sehinggalah terlambat. Keradangan prostat boleh menjadi kronik dan bertahap rendah. Cukup untuk menguras tenaga anda, mengganggu tidur anda atau melemahkan nafsu seks anda, tetapi tidak cukup untuk membuat anda bergegas ke doktor. Apabila ia muncul dengan jelas dalam ujian darah atau imbasan anda, ia mungkin telah menyebabkan kemerosotan perlahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi jangan tunggu simptom. Mula merawat prostat anda seperti organ penting. Ia bukan tentang menjadi takut, ia tentang menjadi berpengetahuan. Anda mempunyai kuasa untuk mengubah haluan pada sebarang usia. Sekarang jika semua ini mula kedengaran seperti lebih daripada sekadar isu fizikal, anda betul sekali kerana ada satu lagi kesilapan yang saya lihat ramai lelaki berusia lakukan dan ia lebih mendalam. Ia bukan tentang teknik atau kekerapan atau bahagian badan. Ia tentang apa yang berlaku secara emosi dalam saat-saat sunyi apabila tiada siapa di sekeliling. Dan kesilapan seterusnya itu mungkin yang paling menahan anda. Mari kita bincangkannya. Jika anda masih menonton dan pandangan ini bergema di hati anda, teruskan dan komen nombor 1 di bawah. Ia memberitahu saya anda masih bersama saya. Sekarang mari kita teruskan dengan poin nombor 4. Kesilapan keempat, melangkap tanpa pergerakan, rangsangan sedentari. Saya tidak dapat memberitahu anda berapa kali seorang lelaki masuk ke pejabat saya dan berkata, "Doktor, saya tidak faham. Saya melakukan semuanya dengan betul. Saya tidak melakukannya secara berlebihan. Saya mengurangkan bahan lucah. Saya melakukannya dengan lembut. Tapi saya masih rasa kebas di bawah sana. Seperti kurang kehidupan." Ia sentiasa diikuti dengan riak wajah kekecewaan yang senyap, kadang-kadang juga rasa malu. Mereka merasa terputus hubungan dengan badan mereka sendiri dan tidak tahu mengapa. Dan selalunya ia membawa saya untuk bertanya satu soalan mudah. Apabila anda melangkap, adakah anda menggerakkan badan anda sama sekali? Atau anda hanya berbaring, membiarkan semuanya berlaku sambil kaku seperti batu? Hampir setiap kali jawapannya sama. Mereka duduk atau berbaring diam sepenuhnya, kadang-kadang dalam posisi yang sama selama bertahun-tahun. Ia mungkin kedengaran seperti butiran kecil, tetapi saya jamin ia bukan. Apabila anda tidak melibatkan badan anda dalam proses itu, terutamanya selepas usia 60 tahun, anda memutuskan salah satu bahan paling penting untuk kesihatan seksual, aliran darah. Apabila kita menua, peredaran darah secara semula jadi menjadi kurang efisien. Itu sebahagian daripadanya.
Jantung bekerja sedikit lebih keras, saluran darah tidak lagi begitu anjal dan darah tidak bergerak sepantas dahulu. Itulah sebabnya pergerakan menjadi lebih penting dalam dekad-dekad kemudian dalam hidup. Apabila anda melancap tanpa menggerakkan otot anda, tanpa menggerakkan pinggul anda, tanpa melakukan apa-apa untuk menggalakkan peredaran pelvis, anda membuatkan kawasan yang anda cuba hidupkan itu kelaparan. Lama-kelamaan, keadaan diam itu boleh menumpulkan sensasi, melemahkan tindak balas ereksi dan juga menyumbang kepada disfungsi lantai pelvis. Sesuatu yang kebanyakan lelaki tidak sedar mereka alami sehinggalah ia sudah mengganggu kencing, seks atau kestabilan teras. Saya teringat seorang pesakit namanya Encik Kasim. Dia berusia 71 tahun, seorang pesara duda dan memberitahu saya dia masih mempunyai keinginan yang kuat yang saya gembira mendengarnya. Tetapi dia mengaku hampir selalu merangsang dirinya semasa duduk di kerusi malasnya, kadang-kadang tertidur selepas itu. Tiada pergerakan, tiada penglibatan, hanya rutin. Dan sejak setahun lalu katanya ia mula terasa lebih seperti tugas daripada sesuatu yang menyeronokkan. Ia seperti menekan suis lampu yang hampir tidak berfungsi katanya. Imej itu melekat di fikiran saya. Jadi saya memintanya untuk mencuba sesuatu yang baru, tiada yang radikal. Saya tidak menyuruhnya mula bersenam atau melakukan yoga. Saya hanya memintanya untuk berdiri semasa rangsangan, mungkin mengubah berat badan, mengambil beberapa langkah perlahan, meregangkan kakinya. Saya juga memperkenalkannya kepada senaman asas lantai pelvis. Bukan rutin yang rumit, hanya beberapa kontraksi lembut untuk menyedarkan kawasan itu. Selepas beberapa minggu, dia kembali sambil tersenyum. Kali ini, ia seperti saya menekan suis dan lampu benar-benar menyala, katanya kepada saya. Lihat, sistem seksual anda adalah sebahagian daripada satu rangkaian keseluruhan. Ia bukan hanya saraf dan hormon, ia adalah darah, oksigen, otot dan postur. Apabila anda kekal sedentari sepenuhnya semasa memuaskan diri, terutamanya di kerusi, sofa atau katil yang sama, anda melatih badan anda ke dalam keadaan pasif. Ia belajar untuk kurang bertindak balas. Ia lupa bagaimana membina rangsangan melalui penglibatan fizikal dan ia berhenti berkomunikasi seperti dahulu. Anda kehilangan hubungan semula jadi antara rangsangan anda dan tenaga anda, nafas anda, degupan jantung anda. Sesuatu yang semudah berdiri sebelum anda bermula atau menggerakkan pinggul, punggung dan paha anda dengan lembut semasa rangsangan boleh menyalakan semula hubungan itu. Cuba berjalan-jalan sebentar sebelum itu, cuba bernafas lebih dalam, regangkan punggung bawah anda. Isyarat-isyarat kecil ini kepada badan berkata, bangun, hadirkan diri, edarkan darah. Apa yang hebat tentang ini ialah ia bukan sahaja mempengaruhi saat itu, ia mempengaruhi kecergasan jangka panjang anda. Pergerakan meningkatkan tahap nitrioksida dalam darah anda yang penting untuk ereksi. Ia mengurangkan keradangan, ia menyokong pengeluaran testosteron. Semua manfaat ini datang hanya dengan menolak untuk kekal diam dalam satu posisi tetap dan anda tidak perlu menjadikan sesi memuaskan diri anda sebagai senaman. Ini bukan tentang usaha, ia tentang kesedaran. Ia tentang belajar semula bahawa seluruh badan anda adalah sebahagian daripada sistem rangsangan anda, bukan hanya satu bahagian yang terpensil. Apabila kita semakin tua, semakin banyak kita melibatkan badan, semakin banyak badan bertindak balas. Sekarang, jika anda telah mengangguk setuju, menyedari bahawa mungkin kerusi anda telah menjadi pasangan lalai anda, mungkin sudah tiba masanya untuk memikirkan semula rutin itu. Kerana apa yang anda lakukan sekarang mungkin terasa mudah, tetapi ia juga secara senyap-senyap menumpulkan responsif anda. Anda mempunyai lebih banyak kuasa daripada yang anda fikirkan untuk membangkitkan semula sistem-sistem itu. Tetapi inilah perkaranya, walaupun anda bergerak, walaupun anda merawat prostat anda dengan lembut dan memberi jarak antara sesi dengan berhati-hati, ada satu lagi perangkap yang saya lihat lelaki berusia jatuh ke dalamnya. Dan yang ini bukan tentang badan sama sekali, ia tentang hati. Kerana kadang-kadang apa yang benar-benar menahan anda bukanlah fizikal sama sekali, ia adalah emosi. Dan melainkan anda menghadapinya, tiada teknik atau tip yang akan benar-benar memulihkan apa yang telah hilang. Biar saya jelaskan.
Kesilapan kelima, menggunakannya untuk lari daripada kesakitan emosi, bukan menghadapinya. Saya sentiasa percaya bahawa badan tidak berbohong. Anda boleh mengabaikan tanda-tanda, anda boleh menahan ketidakselesaan, anda boleh mengalihkan perhatian anda, tetapi lambat laun apa yang tidak anda hadapi secara emosi akan muncul secara fizikal. Dan tiada tempat yang lebih benar daripada dalam kehidupan lelaki berusia yang beralih kepada melancap, bukan untuk hubungan atau pelepasan, tetapi untuk keselesaan, untuk melarikan diri, untuk kesunyian apabila rasa sunyi menjadi terlalu ketara. Saya sudah tidak terkira berapa banyak perbualan yang saya ada dengan lelaki berusia 60-an, 70-an dan ke atas yang akhirnya mengaku dengan suara perlahan, "Dok, kadang-kadang saya tidak terangsang pun. Saya cuma melakukannya kerana saya tidak tahu. Ia membantu saya merasakan sesuatu atau tiada apa-apa, sekurang-kurangnya untuk seketika." Dan saat itu, kejujuran itu sentiasa menyentuh hati saya kerana saya tahu kesunyian seperti itu. Saya telah melihatnya di mata para duda, dalam suara para veteran, di bahu lelaki yang telah melihat kehidupan mereka mengecil selepas bersara, selepas kehilangan, selepas berdekad-dekad menanggung segalanya. Namun tiada siapa yang bercakap tentang ini, tiada siapa yang memberitahu lelaki bahawa tidak mengapa untuk merasa sedih atau pilu atau bahkan kebas. Bahawa tidak mengapa untuk merindui versi diri mereka yang dahulu merasa kuat, diperlukan, diingini. Jadi apa yang berlaku? Kelaparan emosi itu tertanam dan di tempatnya tabiat terbentuk. Tabiat yang senyap, bersendirian seperti melancap lewat malam bukan kerana nikmat tetapi kerana ia secara ringkas menenggelamkan rasa sakit kerana merindui sesuatu atau seseorang. Sekarang, biar saya jelaskan, tiada yang salah dengan mencari keselesaan. Kita semua melakukannya. Tetapi apabila melangkap menjadi cara untuk mengelakkan kesakitan dan bukannya memprosesnya, ia perlahan-lahan menghakis jati diri seorang lelaki. Dia mula merasa terputus hubungan dengan badannya, bukan lebih selaras dengannya. Perbuatan yang dahulunya melambangkan kehidupan dan kecergasan menjadi mekanikal, satu pelarian seketika yang membuatnya merasa lebih keseorangan selepas ia berakhir. Saya teringat seorang pesakit, Haji Sulaiman, 74 tahun, jurutera bersara, tinggal bersendirian sejak isterinya meninggal 7 tahun lalu. Masih cerdas, masih baik hati, tetapi seperti yang dikatakannya, hari-hari sekarang terasa sama saja. Dia memberitahu saya dia melancap hampir setiap hari, tetapi bukan kerana dia terangsang. Ia hanya cara untuk melalui malam. Ia sesuatu untuk dilakukan sebelum saya tidur, katanya. Tetapi apabila saya bertanya bagaimana perasaannya selepas itu, dia berhenti sejenak, kosong. Dia mengaku dan lebih letih daripada sebelumnya. Perkataan kosong itu melekat di fikiran saya. Kerana itulah yang saya lihat begitu kerap. Melancap yang digunakan dengan cara ini tidak menyuburkan, tidak memulihkan, ia hanya membuat kebas. Dan lama-kelamaan ia menumpulkan bukan sahaja sensasi tetapi juga semangat. Tetapi inilah berita baiknya dan saya mahu setiap lelaki yang membaca ini mendengarnya. Anda tidak rosak, anda tidak terlalu tua untuk merasa terhubung, untuk merasa hidup, untuk merasa dengan mendalam. Apa yang anda dambakan bukan sekadar pelepasan. Ia adalah makna, ia adalah keintiman. Dan itu bermula bukan dengan orang lain, tetapi dengan cara anda melayan diri sendiri, dengan kejujuran yang anda sedia bawa ke dunia dalaman anda. Jika anda perasan bahawa anda menggunakan melancap untuk mengelakkan perasaan, cuba berhenti sejenak sebelum anda bermula. Tanya diri anda, apa yang sebenarnya berlaku? Adakah anda kesepian, bosan, cemas? Adakah sesuatu yang belum anda luahkan walaupun kepada diri sendiri? Kadang-kadang tindakan kecil kesedaran diri itu sudah cukup untuk mengubah keseluruhan pengalaman. Ia mengubah saat itu dari pelarian menjadi penyambungan semula. Dan apabila anda membawa kesedaran, belas kasihan dan niat ke dalam saat-saat paling peribadi anda, ia tidak lagi terasa kosong, ia mula terasa suci. Saya sering mencadangkan agar lelaki mencatat jurnal sebelum atau selepas, hanya beberapa ayat, tiada yang formal, sesuatu seperti hari ini saya rasa atau sekarang ini saya perlukan. Saat-saat
renungan kecil ini membantu membumikan anda dalam diri anda semula. Dan dari situ pintu-pintu lain mula terbuka, perbualan, persahabatan, kadang-kadang cinta baru. Kerana inilah kebenarannya. Penyembuhan bukan tentang berhenti melancap, ia tentang menuntutnya semula sebagai sesuatu yang disengajakan, bukan tidak sedar. Sesuatu yang anda pilih bukan sesuatu yang anda gunakan untuk melarikan diri. Dan lelaki yang mula memahami ini, mereka bukan sahaja mendapatkan kembali kecergasan seksual mereka, mereka mendapatkan kembali sebahagian daripada diri mereka yang mereka fikir telah hilang. Mereka mula melalui hidup dengan lebih tenang, lebih gembira, lebih terhubung. Dan ia bukan kerana mereka telah menemui helah. Ia kerana mereka telah memilih untuk menghadapi apa yang nyata dan berhenti bersembunyi daripadanya dalam diam. Sekarang, jika ini telah menggerakkan sesuatu dalam diri anda, jika anda telah melihat sekilas kisah anda sendiri dalam kata-kata ini, maka anda sudah separuh jalan. Anda sedang mendengar, anda terbuka, dan itu bermakna anda bersedia untuk melakukan sesuatu yang ramai lelaki tidak pernah memberi kebenaran kepada diri mereka untuk lakukan, mengambil serius kesihatan, keseronokan dan kesejahteraan emosi mereka. Kerana sebentar lagi saya akan menyatukan semua ini. Apa persamaan kelima-lima kesilapan ini, bagaimana ia berkaitan, dan yang paling penting perubahan mudah yang boleh membantu anda menuntut kembali bukan sahaja kesihatan seksual tetapi hubungan yang lebih mendalam dan kaya dengan diri sendiri. Teruskan bersama saya, anda telah sampai sejauh ini, jangan lepaskan apa yang akan datang. Kesimpulan, mengabaikan apa yang badan anda cuba sampaikan. Jika ada satu benang merah yang melalui kelima-lima kesilapan yang telah kita bincangkan, ia adalah ini. Kebanyakan lelaki tidak melakukan apa-apa yang salah dengan sengaja. Mereka tidak melulu, malas atau lemah. Malah ramai di antara mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Rutin yang sama, tabiat yang sama, percubaan senyap yang sama untuk mendapatkan keselesaan, kelegaan atau pelarian. Tetapi apa yang mereka tidak selalu sedari ialah badan yang mereka miliki selepas usia 60 tahun bukanlah badan yang mereka miliki pada usia 30 tahun. Ia bertindak balas secara berbeza, ia meminta perkara yang berbeza dan mungkin yang paling penting ia bercakap dengan anda secara berbeza. Kesilapan yang sebenar yang keenam dan terakhir ialah mengabaikan apa yang badan anda cuba sampaikan. Saya telah merawat CEO dan veteran tentera, pekerja kilang dan guru, datuk dan lelaki yang baru bujang dan kisahnya sangat serupa. Kebanyakan mereka tidak dibesarkan dalam dunia yang menggalakkan kesedaran diri atau kejujuran emosi. Mereka diajar untuk menjadi kuat, untuk terus maju, untuk menyelesaikannya sendiri dan selama bertahun-tahun itu membantu mereka. Tetapi sekarang dalam musim kehidupan yang seterusnya ini, peraturannya telah berubah. Apa yang dahulunya membawa pelepasan kini mungkin membawa keletihan. Apa yang dahulunya menawarkan keseronokan kini mungkin membuatkan mereka merasa kosong. Namun, begitu ramai lelaki terus maju dengan cara yang sama, tidak sedar bahawa apa yang mereka perlukan sebenarnya bukanlah lebih banyak paksaan, tetapi lebih banyak perhatian, lebih banyak kelembutan, lebih banyak kebenaran. Kita telah bercakap tentang kesan rangsangan berlebihan, bagaimana bahan lucah mengubah sistem otak dengan cara yang menumpulkan rangsangan dunia nyata dan membuat anda terputus hubungan dengan